Projek kali ini adalah nak tukar pintu tandas. Ada dua sebab kenapa nak tukar pintu tandas. Yang pertama, pintu yang lama ni dia tak sampai atas. Yang nombor dua, pintu bahagian bawah ni sudah raput. Pintu baru sudah sampai. Yang ini ada 3 pintu tandas yang saya nak pasang. Pintu ni semua adalah pintu custom. Jom kita buka dulu pintu tandas yang lama. Dan kita pasang pintu tandas yang baru. Bila pintu dah ngam kat sini, atas bawah dah ngam, kanan kiri dah ngam, kita boleh mati skru semua, 4 biji belah atas, 4 biji belah bawah. Drill yang saya guna untuk pasang pintu tandas kat belakang ni adalah Impact Driver Nit 16 volt. Yang ini dengan motor brushless. Impact Driver Nit ni belah depan ada lampu LED. Impact Driver Nit ada 3 speed. Speed 1, speed 2 atau speed 3. Dan saya gunakan speed 2 untuk pasang pintu dekat frame pintu kayu ni. Pintu bidai 2 siap. Settle pasang 3 pintu tandas. Video ini dikuasakan oleh Nils Power Tools.